Dan yang keempat, tips meneladani sifat subuhun qudusun ialah hendaklah tuan-tuan dan puan-puan kita semua ini kerap berdoa, kerap berzikir subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Ni nak balik kampung ni, jam kat jalanan, ya, dalam banyak-banyak zikir dan wirid ialah subuhun qudusun rabbul malaikati warruh. Sambil ingat-ingat balik daripada semalam sehingga hari ni, semua yang Ustaz bahas hampir 2 jam tu, cuba recall balik dalam memori kita. Oh, ini maksud dia, ini yang ada pada sisi Allah, ini yang patut aku buat, dan ini tips meneladani sifat subuhun qudusun. Masya Allah, ini akan menjadikan kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah yang menjadi inspirasi hidup kita. Akhir sekali, yang kelima, tidak berlebih-lebih dalam menjulang makhluk. Macam Ustaz kata tadi, sebab manusia tak suci pun. Jangan berlagak sombong sangat. Semua kita perlu berkencing belaka, paling hina, paling bodoh, paling miskin, paling tidak ada apa-apa pun. Jadi sesiapa pun jangan berlagak lebih-lebih sangat, ya. Yang keenam, tidak merendahkan diri sehingga ke garis menghina diri. Merendahkan diri. Dalam Islam, hadirin sekalian, tawaduk wajib. Tetapi tawaduk kita jangan sampai ke peringkat menghina diri. Menghina diri ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Berbeza dengan merendah diri, ini sesuatu yang dikehendaki oleh syarak. Yang ketujuh, bersihkan hati sebelum tidur. Subuhun qudusun, bersihkan hati kita, bersihkan fikiran kita. Oh, kita dendam dengan si anu bin sana, bersihkan. Alahai, dunia ni sekejap saja. Oh, kita ada cemburu dengan si anu bin sana. Alahai, bersihkan. Subuhun qudusun, tak ada apa-apa pun. Dunia ni tempat persinggahan saja. Kita ada cemburu, kita ada hasad dengki dengan si anu bin sana. Subuhun qudusun, bersihkan hati kita. Hidup ni hanyalah sekejap saja banding akhirat yang jauh lebih lasak, lebih tahan lama. Bersihkan hati kita sebelum tidur. Jangan pula tidur ni, okey, tengok WhatsApp memanjang, tengok Facebook memanjang, kemudian terus tidur. Kita tidur dalam keadaan merawan pemikiran kita dengan hal-hal yang lain. Dan yang terakhir ialah sebarkan vitamin subuhun qudusun. Sebarkan vitamin subuhun qudusun dalam kehidupan kita, dalam individu kita, dalam kehidupan kita berkeluarga, dalam kehidupan kita berorganisasi, dalam kehidupan kita bermasyarakat, dalam kehidupan kita berkomuniti. Kita ni cuba nak bersihkan hati kita, nak bersihkan zahir kita, dan kita juga cuba nak mengangkat dan menjulang Allah Subhanahu Wa Taala setinggi-tingginya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pagi esok insya-Allah mihrab Al-Quran terakhir yang akan disampaikan oleh Ustazah Nur Hafizah Musa bagi menutup siri mihrab terdahulu. Kemudian kita akan bercuti sempena Hari Raya, dan insya-Allah kita akan terus menyambung mihrab Al-Quran kembali pada 9 hari bulan Mei insya-Allah. Maka Ustaz ulang sekali lagi, esok adalah mihrab Al-Quran terakhir sebelum Raya bersama dengan Ustazah Nafizah Musa. Maka di sana insya-Allah ada beberapa tips, taujihat, panduan yang akan disampaikan oleh beliau untuk menjadi muhasabah kepada kita semua. Jadi Ustaz mengalu-alukan supaya tuan-tuan dan puan-puan jangan lupa untuk mengikuti mihrab Al-Quran esok hari bersama dengan Ustaz Nafizah Musa sebelum kita berhari raya. Jadi kira-kiranya hadirin muslimin dan muslimat sekalian, itulah yang dapat Ustaz sampaikan pada saat ini. Dan selamat Hari Raya, maaf zahir batin, dan jangan lupa para hadirin sekalian untuk terus kita sama-sama berdoa, sama kita saling kukuh mengukuhkan satu sama lain untuk kita sama-sama bersama masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ketiga, jom mari kita hiasi hidup kita ni dengan nilai subuhun qudusun.
kita nak julang Allah Azza wa Jalla setinggi-tingginya dan kita nak mengambil pedoman untuk diri kita sendiri.